Alhamdulillah, status berhubung 7 pemain warisan Harimau Malaya untuk kembali bersama pasukan kebangsaan dijawab oleh Konfederasi Bola Sepak Asia (AFC). Namun, sebelum kita teruskan perbincangan, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat terkini mengenai pasukan kebangsaan setiap hari. Perkara ini dijawab oleh Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Winsor Paul John pada sesi sidang media selepas mesyuarat eksekutif khas kali ke-5 FAM di Wisma FAM hari ini. Beliau menjelaskan bahawa AFC masih lagi menanti butiran penuh daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, berhubung perkara ini. Setakat ini, AFC masih berhubung dengan FIFA untuk mendapatkan butiran penuh tentang keputusan oleh Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS. Ini selepas kami hanya menerima satu surat ringkas dari FIFA tentang status 7 pemain warisan Harimau Malaya yang boleh kembali beraksi, katanya. Datuk Seri Winsor juga memberitahu bahawa status 7 pemain warisan untuk menyarung kembali jersey Harimau Malaya masih tergantung. Apa yang kita pasti, 7 pemain ini boleh kembali beraksi bersama kelab masing-masing, namun begitu, kita masih menanti pencerahan penuh daripada FIFA sama ada mereka boleh bersama pasukan kebangsaan atau tidak. Tambah kenyataannya, beliau bersama seorang lagi wakil AFC dikesan turut bersama menyertai mesyuarat akhir selepas kesemua ahli jawatankuasa eksekutif FAM meletak jawatan. Silahkan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.